Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Hanan Diaufa binti Hanafi bagi Buletin Kalai School TV. Pernahkah anda mendengar tentang kawasan rekreasi yang viral iaitu Gunung Ring? Gunung Ring merupakan salah satu tempat yang sangat menarik terletak di Jeli Kelantan. Dan kini, bersama saya di lokasi ialah dua rakan setugas yang tidak asing lagi, Nur Ain Fatihah Iwani dan Nur Salsabila yang akan membawa anda menyusuri keindahan Gunung Ring dari sudut yang lebih dekat, lebih eksklusif dan pastinya lebih mengagumkan. Terletak di daerah Jeli Kelantan, Gunung Ring merupakan sebuah gunung batu kapur yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya serta kepelbagaian flora dan fauna. Gunung ini bukan sahaja menjadi destinasi ekopelancongan yang popular, malah ia juga kaya dengan nilai sejarah, geologi dan budaya tempatan. Dengan gua-gua batu kapur yang misteri dan pemandangan yang memukau, Gunung Ring menjadi tumpuan para pendaki, pencinta alam dan penyelidik yang ingin menelusuri keunikan alam semula jadi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua! Sekarang kita berada di Gunung Ring yang terletak di Batu Melintang, Jeli Kelantan. Jom sama-sama kita mengembara di dalam Gunung Ring. Jom! Pada bahagian hadapan pintu masuk ke Gunung Ring, terdapat peta yang diukir pada batu untuk dijadikan rujukan kepada pengunjung ingin masuk ke dalam Gunung Ring. Usaha pemeliharaan dan pembangunan lestari sedang giat dijalankan bagi memastikan khazanah alam ini terus terpelihara untuk generasi akan datang. Gua-gua batu kapur yang terbentuk secara semula jadi menampilkan stalaktit dan stalagmit yang indah hasil proses pembentukan selama ribuan tahun. Struktur bantuan yang berlapis-lapis dan ukiran semula jadi ini mencipta pemandangan yang unik dan penuh misteri. Sekarang kita berada di dalam Gunung Ring. Suasana di dalam gunung ini sangat indah dan menakjubkan. Kawasan ini sangat sesuai untuk merakam gambar kenang-kenangan. Jom sama-sama kita ke Gunung Ring Eco Park. Jom! Sementara ni aku rasa okey sebab ini sejuk bila saya masuk dalam. Saya tak tahu apa bangsa rusa lah, tapi susah kita nak jumpa. Selalu kita pergi mana tempat jumpa kuda ke lembu ke, rusa jarang sekali. Ada terbaca lah dalam media sosial mengenai Gunung Ring ni, tapi kami pun memang selalu balik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hai, saya Nur Ain Fatihah Iwani binti Muhammad Pai dari Kalai School TV. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang menarik iaitu Gunung Ring yang terletak di Jeli Kelantan. Bersama saya pada hari ini adalah Encik Abbas bin Muhammad Saleh yang merupakan pemandu pelancong di kawasan Gunung Ring ini. Boleh Encik perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Muhammad Saleh, umur 52 tahun, panggilan Pak Bah. Asal Gunung Ring dilahirkan di Gunung Ring. Kerja saya pemandu pelancong. Boleh tak Abah terangkan tentang asal-usul Gunung Ring ini? Baik. Gunung Ring ni asal nama Kampung Tala. Dibuka oleh Tok Taduk didakwa keturunan Jawa. Itu 400 tahun lalu. Gunung Ring ni, Kampung Tala ni kedatangan gunung ke Gunung Ring ni sebab kibarah daripada benda apa dia buat. Tok Taduk ni dia banyak versi. Ada kata 40 hari, ada kata 7 hari. Bila dia buat kenduri, buat bewah lah, kenduri kendara, dia buat permainan lagu binatang. Lagu kebal, lagu ayam, lagu kambing, semua sekali.
Lah hari terakhir tak ada mainan dah. Ada orang bagi cadangnya lagu kucing dengan anjing atas bumbung. Masa tengah-tengah duk lagu kucing dengan anjing atas bumbung ni, tiba-tiba langit gelap. Ada nenek tua dengan cucu dia berada di kampung sebelah. Tengok langit gelap, mendung nak hujan, dia balik kampung dia sebab nak akak padi di Jemurai. Selepas dia akak padi semua sekali, dia mari tengok kampung tanah sudah ditelukuk oleh gunung. Gunung ni didakwa dari Sungai Ring, hulu Sungai Ring di sempadan Kelantan Perak. Bersempena nama hulu sungai tu lah orang letak nama Gunung Ring. Setahu saya juga, kawasan ini mempunyai pelbagai jenis tumbuhan yang istimewa dan berkhasiat. Boleh Encik terangkan serba sedikit tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan ini? Okey, baik. Gunung ni, kalau di puncak, atas sana dia ada dua, banyak kalau nak kira tumbuhan itu. Salah satu, mas kiotek. Bahasa surat wajib tak tahu. Kalau bahasa apa wajib tahu. Kaki Fatimah di sekeliling dia ni, dia hak boleh kelih. Tak payah pergi jauh, muka gua tu dia ada 2 pokok, 3 pokok. Tunjuk langit. Tu pun pokok herba juga. Nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Abbas selaku tetamu jemputan khas untuk kali ini di atas kesediaan bersama-sama kita menyelami keunikan dan kelestarian alam semula jadi yang boleh dijadikan tadika pelancong serta sebagai satu khazanah yang sangat berharga untuk dinikmati hingga ke anak cucu. Semoga perkongsian ini membuka ruang untuk kita melebihi hargai apa yang ada di sekeliling kita sebelum semuanya menjadi hanya sekadar satu legenda. Saya Nur Ain Fatihah Iwani binti Muhammad Pai bersama-sama kru penerbitan dan guru pengiring Cikgu Siti Asma mengucapkan terima kasih di atas kesediaan anda semua bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kalai School TV, maklumat tepat dan terkini serta berinformasi. Assalamualaikum dan salam lestari. Demikianlah perkembangan terkini mengenai usaha memelihara keindahan dan kelestarian Gunung Ring di Jeli, Kelantan. Semoga inisiatif ini memberi manfaat bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi juga kepada masyarakat setempat dan generasi akan datang. Cinta khazanah alam, wariskan kehidupan yang lestari. Teruskan bersama kami untuk liputan berita lebih menarik. Saya, Hanan Diaufa binti Hanafi mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Kalai School TV, maklumat tepat dan terkini serta berinformasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Letak di Persikat kawasan ini. Ia menerangkan mula-mula